Assalamualaikum. Bersama saya Muhazi Afkar dari TV Sangga SK Langgar Kota Baru. Hari ini kita akan membuat liputan program ceramah anti buli di Dewan Seri Langgar. Kita sama-sama tinjau keadaan di sana sekarang. Jom. Bersama saya sekarang ini ialah Ustaz Halili Yusof, Guru Disiplin SK Langgar Kota Baru. Apakah objektif program ini? Baik, hari ini kita buat pelancaran buli peringkat sekolah bagi tahun 2025. Antara tujuannya lah untuk memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya salah laku buli dan bagaimana kita nak menangani suasana buli di sekolah supaya tidak berlaku kes-kes buli di sekolah. Adakah terdapat buli di SK Langgar ini? Okey, terima kasih. Okey, buat semasa sekarang ini sekolah kita masih lagi dalam keadaan terkawal dan selamat daripada perbuatan buli.